Oh, kesilapan daripada pemain Clementi FC memudahkan Megaria melakukan serangan. Adakah ini akan membuahkan hasil? Oh, cantik antara yang baik dilakukan sebentar tadi oleh pertahanan mereka. Antara yang jauh, adakah berhasil untuk melakukan sesuatu? Ayu lagi membawa lari bola untuk menyerang ke bahagian gawang. Adakah membuahkan hasil? Oh, masih lagi di permainan Clementi FC. Oh, nampaknya Ayu lebih pantas merampas bola. Adakah kali ini berjaya? Tidak menahan bola dengan kemas dan memberikan peluang Megaria melakukan serangan. Oh, sekali lagi bola datang. Adakah berjaya? Dan kali ini berjaya menjadikan satu gol. Ya, itu dia antara yang berjaya melepasi pertahanan kiri Megaria dan pemain Clementi melakukan serangan balas. Adakah membuahkan hasil? Tapi sayang, ada kesilapan kecil di situ. Clementi melakukan serangan di bahagian kiri. Adakah berjaya melepasi pertahanan? Sekali lagi Ayu melakukan serangan di bahagian kiri. Cantik gol yang dilakukan oleh pemain yang berjersey nombor 7 iaitu Ayul. Dengan tenang beliau melakukan chip, cuba melakukan serangan dan hantaran pendek. Berjayakah pemain Clementi melepasi pertahanan? Oh, agak sedikit kuat. Adakah offside? Tidak, kata pemain ataupun pengadil. Oh, tik. Adakah berjaya melepasi pertahanan Megaria? Untuk menghalang sepakan yang dilakukan pemain Megaria. Oh, cantik. Oh, terkena palang. Cantik larian daripada pemain Clementi. Adakah berjaya melakukan sesuatu? Oh, tapi sayang jaringan. Hantaran ke belakang mencari pertahanan. Serangan dia berjaya. Ya, itu dia. Ayu berjaya menjaringkan gol yang ketiga untuk pasukan Megaria FC. Cantik lepas. Adakah berjaya melakukan jaringan? Dan itu dia jaringan pertama yang terhasil yang dilakukan oleh pemain Clementi itu tadi. Bagaimana disudahkan dengan tenang sekali oleh pemain Clementi seperti tadi. Ya, pemain Clementi melakukan serangan. Adakah berjaya? Oh, dapat dihalang oleh keeper. Dalam kawalan Clementi FC. Cantik. Kesilapan pertahanan Megaria. Oh, cantik. Megaria cuba melakukan serangan tapi dapat dirampas. Agak perlahan rembatan yang dilakukan oleh pemain Clementi itu tadi. Tidak, kata penjaga garisan. Adakah berjaya melakukan jaringan? Dan itu dia jaringan yang terhasil untuk Megaria FC. Gol yang keempat di set yang keempat. Yang berjersey 42. Rembatan terus. Tapi agak tinggi pula.